Saya selalu pesan, masa harga emas rendah, beli je. Jangan tunggu harga paling rendah sebab tak siapa tahu bila harga paling rendah. Lepas beli, tak perlu cek harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit. Harga naik rasa happy, harga turun rasa kecewa. Bazir emosi. Monitor harga hanya bila nak beli satu lagi ataupun nak jual balik. Itu je. Sebelum ni, ada orang nak beli harga 1 dinar, RM1,900. Lepas tu dia tengok harga turun 1,800, terus nak cancel. Takut nak beli katanya. Jadi, beliau dinasihatkan supaya tahu harga emas turun naik tu normal. Kalau lepas beli, harga emas terus naik dan tak turun-turun, itu tak normal. Itu mustahil. Asalnya, nak beli 4 dinar. Dia buat keputusan cuma beli 1 dinar. Kemudian, harga emas dah naik RM2,100. Waktu tu saya rasa dia mesti menyesal tak beli 4 dinar terus. Sebab tu saya pesan jangan bazirkan emosi dengan harga emas. Masa harga masih di paras rendah, beli je. Kalau ada duit untuk simpan jangka panjang, yang paling penting berapa banyak gram yang kita dapat beli. Fokus penambahan gram. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap di Public Gold? Anda boleh rujuk link di bio atau terus hubungi di nombor yang tertera untuk daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.